Okey, Assalamualaikum Dr. Ash. Boleh perkenalkan diri sikit? Dr. Ash, Medical Doctors, pengalaman 15 tahun. BE baru 3 tahun lah. 3 tahun. Okey, saya ada satu soalan untuk Dr. Ash. Apa yang menginspirasi Dr. Ash yang dulunya ialah ada Big Y yang besar menjadi pensyarah kan, tapi sekarang memberi masa sepenuhnya untuk buat BE dan rasanya akan berterusan semua hidup lah. Ya, apa yang menyebabkan berterusan, apa inspirasi di sebaliknya? Okay. Kalau tengok dari segi orang yang paling berjaya, ialah bukan orang yang paling pandai, tetapi orang yang paling pandai pinjam kuasa. Banyak je kalau saya di bidang akademik kan, jumpa dengan ramai orang yang mungkin ada PhD dan sebagainya, research. Tapi mereka bukan orang yang mungkin paling berpengaruh ataupun mempunyai kewangan yang kukuh lah. So bila kita cakap mengenai pinjam kuasa ni, satu Archimedes, bukan Archimedes, yang kata kalau kita ada tuas kan, ada jarak yang cukup, saya boleh angkat bumi. Maksudnya kita pinjam kuasa. So if you are able to pinjam kuasa, you boleh cepatkan you punya kejayaan. Pinjam kuasa macam mana? Ialah kita pinjam, kita sit at the shoulder of a giant. So BE ni giant, dan mereka ada banyak benda yang kita boleh buat as a teamwork. Kita boleh bina rangkaian tu adalah teamwork kita. Bila rangkaian kita berjaya, kita berjaya. So pinjam kuasa dengan betul, you akan dapat bukan mengganda kuasakan kekayaan. Jadi apa rahsia dia ialah bila dah sistem betul, produknya bagus, you boleh pinjam kuasa. Satu je yang kena buat ialah you kena persistent. You kena teruskan juga, waktu orang ada ke, waktu orang tak ada ke, itu semua terus je. Sebab ada satu perangai manusia yang menjamin kepada kejayaan ialah greed. Greed ni ialah ketahanan dia untuk dia meneruskan perjalanan walaupun dia berseorangan. Saya dah dengar kisah daripada founder mengenai CCA Kumaran kan, 2 tahun ni kan. Tu label greed lah tu kan? Greed tu, sangat greed. Sanggup jadi speaker walaupun masa tu rangkaian pun masih lagi tak ada semua. Tapi dia konsisten, greed. Orang yang greed ni kebanyakan dia berjaya kalau dia dalam sistem yang betul. Kalau dia greed dalam sistem yang salah, ataupun dia tidak pandai meminjam kuasa, dia mungkin berjaya tapi kejayaan tu tak berlipat kali ganda. Dia bukan kuasa kuasa 3, kuasa 4 lah. So itu saja. Okay, terima kasih Dr. Ash. Last word, apa pesanan untuk mereka yang masih skeptikal dengan Aurora, BE International, suplemen? Simple word lah, simple word. Dia macam ni lah, sebab for me lah, dia mesti apa yang kita pakai akhirnya akan reflect pada diri kita. Sebab saya sendiri bila semalam pergi kat Bupati lah, saya pergi tanpa berkata panjang lah, orang tu tanya, kenapa kulit doktor macam ni? So saya kata, kita sihat dari dalam, kita kena repair dari dalam diri kita keluar. So dalam dulu mesti sihat. Yang kulit ni adalah cerminan kepada isu dalaman kita. As simple as that. So kalau orang kat luar nak skeptical ke, nak ni ke, saya bukanlah kata tak kisah. Saya rasa macam saya teruskan je lah. Yang skeptical, yang rugi ialah orang tu lah. Sebab saya pegang pada ayat Al-Kawthar kan, inna a'tainaka al-Kawthar, Allah Ta'ala akan bagi saya rezeki yang banyak kan. Fasholli li rabbika wanhar, jika saya solat dan juga mengerjakan korban. Dan yang ketiga ialah inna syani'aka huwal abtar. Kalau orang yang skeptik kita, tak suka kita, cakap kita macam-macam, dia lah yang terputus daripada kita kan. Dia dah tak dapat manfaat produk BE. So aku skeptik. Okay kan, next. Okay, terima kasih.